Kami berkunjung ke negeri Kedah dan secara spesifiknya kita berada di Kulim pada ketika ini. Dalam konteks membicarakan tentang reformasi yang dilakukan oleh Kerajaan Madani, ada satu istilah yang selalu diperkatakan iaitu perlunya perubahan, dan untuk melihat bagaimana perubahan itu dilaksanakan di peringkat akar umbi, di sinilah bermulanya suatu episod usaha untuk mereformasikan kerenah birokrasi. So in the old days, basically we have to bring a lot of hard copies, chase department by department for comments and all that. And this actually prolongs the whole process. Okay. To the investor, this is very time consuming and we lose a competitive edge as a country. Segala penambahbaikan yang dilakukan demi negara ini ada ramai atau banyak pemegang taruhnya. Namun pemegang taruh terbesar sebenarnya adalah kita sebagai rakyat. Dan kebanyakan usaha reformasi yang telah dilaksanakan tidak kesemuanya diketahui oleh rakyat. Justru kami memaparkan kepada anda semua proses yang telah ditangani di bawah usaha untuk menangani kerenah birokrasi, kerana setiap perubahan ini harus kita insafi dan syukuri supaya kesan besarnya akan melimpah bukan hanya kepada negara tetapi dapat dirasakan oleh rakyat yang berada di lapangan. Kita meneropong pada usaha untuk menangani kerenah birokrasi. Unit terpenting di dalam pentadbiran sesebuah kerajaan adalah apa yang kita panggil sebagai pihak berkuasa tempatan. Kerana di sini bukan hanya aspek pengurusan sosial dan program, sebaliknya perancangan masa depan dan hakikat bagaimana perancangan yang dapat dilaksanakan di peringkat akar umbi dengan penuh strategik akan kami gambarkan kepada anda di sini di MPKK, Majlis Perbandaran Kulim. Masa peringkat awal tu, Iten diwujudkan kerana pada ketika COVID-19 masa tu saya ingat kita kelang kabut dalam isu kemerosotan ekonomi, dan Majlis Perbandaran Kulim juga terkesan dengan tu dengan melihat trend hasil yang kita pungut tu makin menurun. So kita tak ada pilihan yang lain, kita kena atur satu strategi bagaimana kita nak tingkatkan hasil pendapatan kita dan mempertingkatkan ekonomi di Majlis Perbandaran Kulim lah. Dan salah satu yang kita tengok apabila kita duduk, kita memikirkan satu perancangan yang strategik ataupun pemikiran yang strategik adalah macam mana kita nak tarik pelabur ataupun pelaburan itu masuk ke Kulim dengan lebih banyak lah. Untuk tarik pelabur ni kita kena lihat apa yang dikendaki oleh pelabur tu. Sebab tu kalau kita tengok tu dia nak ada suatu kecekapan kita untuk memutuskan atau memberi perkhidmatan pada mereka, iaitu kepatasan dalam konteks perusahaan. Dan kita tengok balik di Majlis Perbandaran Kulim, apa yang menyumbangkan kepada kelewatan suatu projek itu dilaksanakan adalah kelewatan kita meluluskan plan ataupun permit pembinaan. Kelewatan kelulusan plan tadi boleh menyumbang kepada kelewatan pembinaan kilang dan operasi kilang tersebut. Itu yang kita lihat. Dan kita kaji balik apa kelemahan yang ada dekat kita yang perlu kita buatkan. Jadi untuk pengetahuan umum, proses Iten adalah satu proses yang mana kita memendekkan proses yang kita buat sebelum berlakunya COVID-19, yang mana proses-proses pembangunan meluluskan sesebuah industri pembangunan kurang lebih tempoh 24 bulan pada masa tersebut. Tetapi disebabkan berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita telah mendapat satu kaedah yang lebih efisien, yang mana kita dapat memendekkan proses daripada 24 bulan tersebut kepada 10 bulan sahaja. Ini tidak mudah untuk makluman semua. Jadi ia sudah tentu memerlukan satu kerjasama yang erat di kalangan agensi-agensi teknikal yang ada. Umpamanya kami di PBT, agensi dalaman dan juga agensi-agensi luaran yang berkepentingan yang dari segi peraturan dan aktanya memerlukan pandangan-pandangan agensi daripada luaran ini. Umpamanya seperti JKR, JPS, JAS, Bomba dan sebagainya. Jadi pada masa tersebut kita juga telah mendapat satu kerjasama yang erat, khidmat dan nasihat dan juga tunjuk ajar daripada MPC yang membantu kita untuk melaksanakan proses Iten.
Beza dulu kalau kita tengok satu-satu projek yang dibuat tu kita hanya deal dengan pihak perunding. Tapi beza E10 ni dia berunding terus dengan pihak pelabur dan konsultan tu sebagai orang yang menterjemahkan apa perbincangan kita dalam konteks plan tadi lah. Itu perkara yang kita tekankan. Kalau kita lihat dalam proses, kalau kita tengok dalam proses E10 tadi tu, pertama perundingan. Dulu dia tak ada perundingan, dia masuk terus permohonan. Ada perkara-perkara yang dia tak comply, benda-benda asas tak comply. Itu yang menyebabkan benda tu pi balik di komen oleh jabatan dia. Tapi bila ada perundingan, kita ceritalah, kita isytiharlah apa maklumat yang perlu diberikan pada perunding dan pelabur, itu dia menyingkatkan lah. Yang kedua, masuk permohonan serentak. Kalau dulu kita masuk permohonan KM, lulus KM 5 bulan 6 bulan lulus KM, lepas tu baru masuk plan bangunan. Masuk plan bangunan pun proses sama juga, mungkin ambil 7 bulan. Lepas tu masuk plan kejuruteraan. Last sekali setahun tak boleh start lagi. Cuma dalam kaedah E10 ni, apa yang kita pendekkan, bila dia masuk serentak, satu dah jimat dah. Jimat masa. Bila masuk plan secara serentak, jabatan-jabatan teknikal dia konfrontak benda tu. So yang tu kita dah singkatkan. Dan satu lagi benda yang penting adalah apabila kita membenarkan masuk tapak awal. Ini benda yang penting. Sebab benda tu termaktub dalam Undang-Undang Kecil UBBL, yang mana Seksyen 13 kan membenarkan untuk kita bagi dalam kes perancangan dah ada dulu. So kita guna yang tu. Masuk saja dekat kursi dan tempoh 3 atau 4 hari tu dah boleh benarkan masuk tapak. Dan satu lagi pemantauan ataupun fasilitasi berterusan tu. Kerana sepanjang projek berjalan di dalam tempoh 8 bulan 10 bulan tu, dia ada saja kerenah yang perlu dilalui oleh pihak pelabur dan juga perunding. Itu kita akan fasilitasi. Ada saja isu, kita ada sistem pemantauan yang baik untuk melihat projek itu berjalan, dan kita akan take. Kalau ada isu, kita akan panggil mesyuarat tu. Dan satu lagi, kalau dulu punya proses kita lihat mesin, nak masuk mesin, kita membenarkan mesin masuk awal apabila 85% bangunan tu siap. Kalau dulu siap dapat sisi baru boleh masuk mesin. Pecah dinding pula, pecah dinding dan masuk mesin. Sekarang kita tak buat yang tu. So boleh dimasuk sekali. Kemudian perusahaan lesen sama juga. Selepas dapat sisi tu baru mohon lesen untuk operasi. Dia akan masih another 1 ataupun 3 bulan. Tapi permohonan lesen tu kita buat awal. Bila dapat sisi terus dalam sejam tu dah boleh keluar. Itu benda-benda tu yang kita singkat. Maksudnya dalam konteks ni kita guna agile regulation. Assalamualaikum. Kesalah. Apa khabar? Minta maaf lah saya mengganggu Encik Fadlan. Ya, boleh. Terima kasih kerana terima kami hadir. Saya boleh duduk tak? Boleh duduk. Pemain game. Saya berkunjung ke MPKK ni dan untuk kita menyelami tentang apa yang dilaksanakan di MPKK, saya bersama Encik Fadlan, pengarah Jabatan Perancangan dan Landscape, kerana dalam konteks membangunkan Kulim ini, kita sebutkan banyak kali bahawa E10 tu dah jadi benchmark. Encik Fadlan, apa yang ada di sini, kata sistem dekat sini gempak. Boleh kita kongsikan Cik Fadlan. Di Kulim ni kita ada satu sistem yang kita telah bangunkan yang dinamakan Kulim Integrate Database System lah. Di mana nama singkatan dia KIDS. Di mana ia adalah satu sistem kita menyediakan platform untuk semua agensi teknikal yang mempunyai pelbagai data untuk diintegrate dalam kita punya sistem lah. Melibatkan struktur fizikal daerah Kulim, di mana kita perlu tahu jaringan jalan raya. Dari pihak JKR, di mana pembangunan rangkaian jalan raya dia. Pihak GPS, di mana kawalan air sungai discharge. Kawasan berpotensi banjir. Bila pembangunan yang kita akan laksanakan, di mana kalau terlibat kawasan rendah ataupun banjir, jadi di jawatan kuasa tersebut, pihak jabatan kita sendiri, kita akan lihat bagaimana kawalan dia dapat dibuat. Kemudian jenis guna tanah, data-data pembangunan. Apa yang boleh dibangunkan? Bukan semua kawasan-kawasan boleh dibangunkan, contoh nak buat industri. Jadi data-data tersebut bila kita ada dalam satu sistem, kita boleh tengok kawasan analisis kita tu, kawasan mana yang berpotensi untuk dibangunkan. Ini adalah salah satu modul dalam kit yang penting dalam pembangunan kita yang kita bangunkan. Kita namakan iMeeting OAC. Kenapa iMeeting OAC? OAC dalam KPKT, dia telah wujudkan satu platform di mana semua permohonan plan melalui OAC online.
Kalau kita berbalik kepada OAC online tu, dia tiada dalam bentuk spasial. Tapi dengan kita wujudkan iMeeting OAC, kita paparkan dalam bentuk spasial. Jadi permohonan tu yang masuk Tuan Haji, yang kita bentang dalam mesyuarat OAC tadi, Okey. secara hybrid, kan? Secara bersemuka, kita buka kepada kertas pengakuan dulu. Semua dalam sistem. Okey, jadi pembangunan net zero ni kita akan bentang lah. Lokasi kita sebutlah berada di dalam kawasan industri Pandai Merah dan saya akan tunjuklah kawasan sini. Okey. Jadi, jawatankuasa dia akan lihat, oh di sini projek tu. Okey, jadi pemajuan ni dia tak ada selindung. Okay? Dia boleh nampak dalam spasial. Ini adalah paparan pembangunan sebenar di tapak dengan bantuan teknologi drone. Okey, captured daripada atas. Jadi kita boleh nampak pembangunan dia dah kat dalam ni. Okey, di sini tu dah kurang kita punya pemantauan ke tapak. That's why kita menggunakan E10 untuk pelabur masuk ke tapak dengan segala dan dengan pemantauan kita lah. Kita tak sewenang-wenangnya. Kita di sini dalam prinsip E10 tu, kita menubuhkan sebuah unit yang disebut sebagai Main Mudah. Jadi unit Main Mudah ni, untuk makluman semua, dia berfungsi sebagai pemudah cara di dalam kita mengkoordinasikan di antara jabatan, keperluan jabatan-jabatan teknikal ni dengan apa yang perlu pihak pelabur melalui pihak konsultan untuk patuhi setiap garis panduan yang kita sediakan. Kita, agensi dalaman dan juga agensi luaran di Kulim ini, di MPK ini dapat duduk bersekali, berbincang dan mendengar satu arahan iaitu daripada YDP. Jadi arahan-arahan yang diberi ini bukanlah arahan-arahan yang menyimpang dan sebagainya. Walaupun kita kompromi melonggarkan beberapa peraturan bagi membolehkan sesebuah projek itu kita take off, tetapi kita tidak menepikan undang-undang dan peraturan yang ada. Itu kita tidak kompromi. Undang-undang, peraturan tetap kita pastikan ianya dipatuhi dan diikuti sepenuhnya. Apa yang kita boleh improve untuk E10 ni? Jadi kami di sini melihat E10 for the future ni kita akan sebut sebagai E10 Plus, di mana kita add on teknologi AI di dalam pengurusan projek-projek kita. Kita sekarang ni kita telah pun ada pengurusan-pengurusan dalam NBES umpamanya, pengurusan dari kelulusan plan bangunan kita telah pun ada. Jadi kehadapan kita juga berancang untuk kembangkan teknologi AI ni dalam semua sistem-sistem yang kita ada. I think in this modern day and age, this is very in line with the growth of technology. So we are utilizing the efficiency of technology to help us, right, in doing the work. So to attract investors, we need to have a speedy process, and this E10 process is really helps the investor to achieve what they want. Alright. So right now, we don't have to go to the burden of consulting one by one. We just come over here. All the technical departments are called together. We have a joint meeting. We give a briefing. And in this briefing, because we are the ones who know about the project, so when we communicate the information to all the technical departments, it's easier for them to understand. And at that point of time, they actually ask us the relevant questions that they want to, and we can answer directly. So communication is immediate. We don't have to wait and delay. In the past, actually, when it comes to talk to investor, they will ask about what's the timeline of getting the CCC of the building. Then, because there's uncertainty in the submission process where you have to go to every department to get things done. So we can't actually give an answer to them. So, and now with this new E10 system, actually there is a certainty of telling the investor when can they start the production and whatnot. So this system has actually benefited in the sense that we save time, we have certainty, and the investor actually can project and forecast the output of the product they're going to produce. Saya rasa planning, maklumat yang paling utama is data. So E10 dapat membantu saya dari segi penyediaan projek dan sebagainya, sebab data sangat penting untuk kita membuat sesuatu unjuran atau perancangan guna tanah dan sebagainya. So kalau maklumat dalam E10, so mencepatkanlah saya punya penyediaan plan, mengemuka plan dan sebagainya. Kerana itu kami menganggap usaha yang dipaparkan di MPKK ini sebagai sebuah PBT adalah suatu yang monumental dan besar.
Satu sistem yang diubah dan digubah tidak mudah untuk diterima dan diserap masuk dalam budaya kerja semasa. Tetapi dengan ada kesungguhan, komitmen daripada pimpinan di atas, termasuklah mereka yang di bawah ini menerima, maka memungkinkan usaha membangunkan sistem digital dalam pengurusan dan perancangan pembangunan tanah ini dizahirkan di MPKK. Paparan di sini adalah apa yang kami memperlihatkan pengurusannya, centralize-nya di sini di MPKK. Tapi mana rupa semua pengurusan ini apabila kita pergi ke lapangan, ini yang akan kami tunjukkan kepada anda. So based on our experience, MPKK is very advanced in the sense that not only using the technology but the management, because they have consolidate all the department together. Then all the command will be coming on the spot. So we no need like back and forth so many times. ETNS adalah sebuah syarikat yang headquarter di Austria. Jadi kami membuat investment di sini pada November 2021 lah, pecah tanah. So the investment berjumlah 8.5 bilion ringgit lah. Jadi pengalaman kita melalui E10 ni ialah kalau kita tengok in the past, the construction process nak dapatkan approval tu, kalau tak silap saya 2 tahun. So dengan E10 dia jadi 10 bulan. So you can imagine. Jadi kenapa penting untuk fast track ni? Because investor bila dia invest, dia nak kilang dia cepat siap supaya dia boleh jual produk tu kepada customer. So bila E10 ni take place, selain daripada kita meet the customer commitment, kita juga boleh hire pekerja-pekerja baru untuk menjalankan aktiviti-aktiviti di syarikat ni lah, supaya dapat beroperasi dengan lebih lancar. Semenjak E10 diperkenalkan, banyak pihak yang telah pun menerima manfaat. Khususnya kita dapat melihat pelaburan masuk daripada negara asing. Jumlahnya bukan kecil tapi bilion. Dan EV Energy adalah antara syarikat yang menerima manfaat ini pasca COVID, sebagai bukti bahawa E10 adalah sesuatu yang berkesan. It works. First of all, the high efficiency of E10 has delivered the most tangible experience for EVE. Secondly, we greatly appreciate E10's specialized response mechanism, which resolved EVE electrical issue within just 2 weeks. And lastly, E10 has also enhanced overall competitiveness. Kami sangat gembira datang melabur di Malaysia. Actually, E10 is really helpful and it's an eye-opener for us because we are first time experiencing E10 for the past 4 years as well. So E10 helped not only to pull the investors to come in, it increases their confidence, and it is very proactive in ways of finding ways to enhance and faster the process to allow all the investors to start work as soon as possible. Kita mungkin melihat MPKK sebagai pihak berkuasa tempatan, dan selalunya bila bercakap tentang pihak berkuasa tempatan atau kita sebut sebagai PBT ni, kita menganggap ia pihak berkuasa yang akan menguatkuasakan garis panduan dan undang-undang serta mungkin mengeluarkan lesen. Hakikatnya kalau PBT ini sendiri mempunyai mentaliti reformasi, limpahan daripada proses reformasi itu akan menerima manfaatnya, rakyat dia akan rugi. So E10 ni sebenarnya saya nampak projek-projek penambahbaikan sebegini, transformasi sebegini boleh dilaksanakan di mana-mana. Tak ada yang impossible sebenarnya. Bila projek yang macam E10 ni sebenarnya ialah satu penambahbaikan ataupun transformasi yang penting bagi PBT, iaitu menjadi facilitator, bukanlah regulator. Kebanyakan PBT kita anggap sebagai kita regulator lah, memang betul lah sebelum ini. Tapi kita sekarang ni kena jadi facilitator. Kita kena facilitate industri ataupun facilitate investor ataupun pelabur untuk macam mana mereka nak melabur ke dalam negeri. So sebenarnya yang tu yang kita nampak. Dan satu, bila kita dah buat
perubahan yang kita buat transformasi ni, perubahan proses kerja. Sebenarnya dia bukanlah banyak melibatkan polisi ataupun peraturan-peraturan yang susah diubah. Ia hanya melibatkan proses kerja. So proses kerja ni kita boleh buat perubahan, dan bila kita berubah untuk lebih cekap dan lebih baik, apabila lebih cekap, lebih baik, lebih mudah, of course pelabur happy. Pelabur suka untuk melabur ke negeri mana-mana lah yang terlibat bila kita melaksanakan transformasi perubahan kecekapan ni. Dan yang paling penting dalam E10 ni, dia bukan saja buat perubahan dalam proses, malahan dia menggunakan AI, menggunakan teknologi untuk buat perubahan tersebut. So ini sangat penting, kerana kalau dulu kita hanya buat proses mengikut culture ataupun mengikut cara terdahulu, sekarang perubahan dibuat menggunakan teknologi dan menggunakan AI. So dia lebih cekap, lebih cepat, dan sebenarnya lebih mudah, dan kita tidak perlukan tenaga kerja yang ramai. So benda ni lah sebenarnya perlu dibuat di setiap PBT. Datuk, terima kasih banyak. Saya dah bagi tahu pada kawan-kawan, memang apabila kita nak feature MPKK ini sebagai episod pertama, kita nak gambarkan bagaimana usaha reformasi itu boleh bermula hatta daripada peringkat PBT. Alhamdulillah, untuk makluman kami sentiasa terbuka untuk menerima apa sahaja nasihat, kritikan dan sebagainya. Dan kami juga sanggup dan sentiasa terbuka pintu kami untuk berkongsi sedikit pengalaman yang kami ada ni dalam kaedah yang kami sebut sebagai E10 untuk menjemput seluruh PBT di seluruh Malaysia. Mailah ke Negeri Kedah, mailah ke MPKK untuk kita sama-sama berkongsi. Kami tidak akan menjadi champion seorang-seorang tanpa bantuan, dan juga kita semua sama-sama berjaya. Inilah yang kami cuba buktikan bahawa perubahan dan reformasi itu sebenarnya boleh dilakukan bermula daripada peringkat pentadbiran paling rendah, iaitu PBT. Dan MPKK sudah membuktikan usaha dan inisiatif E10 ini merevolusikan pentadbiran awam. Siapa kata tak boleh? Sektor awam juga boleh berubah. RKB, reformasi kerana birokrasi. Kami buktikan dalam episod ini, dan nantikan episod datang banyak lagi reformasi usaha yang telah terbukti berjaya.